Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi untuk kali ini bagi siaran podcast Sarit Talk untuk kali ke-7. Dan hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan pengkomersialan teknologi. Seperti mana yang kita tahu, NPOB fungsinya adalah untuk membangunkan teknologi untuk kelestarian industri untuk meneruskan orang kata kesinambungan industri sawit itu sendiri. Jadi orang kata kalau tak ada teknologi maka tak adalah industri ini terus akan mempan pada masa akan datang. Jadi pada hari ini kita jemput khas tetamu ke studio dari Cik Muhammad Fairuz Muhammad Hidsi yang merupakan Ketua Pusat Pengkomersialan Inovasi ataupun kita panggil ICC. Dan bersama beliau juga kita tampilkan Encik Muhammad Syed Hajri Syed Hamid yang juga pegawai takbir daripada unit yang sama. Dan kita ada soalan yang pelbagai hari ini. Kita bersempena dengan program TOT ataupun TOT pada tahun ini. Kita bawakan dua tetamu ini untuk kita kupas kenaan dengan teknologi NPOB. Jadi Encik Fairuz mungkin boleh perkenalkan diri dahulu. Apa latar belakang Encik Fairuz dan apakah fungsi utama unit ataupun Pusat Pengkomersialan Inovasi Encik Fairuz di bawah naungan Encik Fairuz. Okey, terima kasih Hajar. So basically lah macam Hajar beritahu tadi, kita daripada Pusat Pengkomersialan Inovasi. So obviously lah kita deal dengan nak mengkomersialkan inovasi ataupun yang kita boleh beritahu adalah hasil daripada penyelidikan yang dibuat dalam NPOB ni lah. So seperti kebanyakan semua orang tahulah, asas kita dalam NPOB ni kita merupakan entiti yang bertanggungjawab lah membuat R&D. Sebab kalau kita tengoklah kita punya moto sambutan 25 tahun pun menerajui industri dan melalui inovasi lah. So kalau tak ada inovasi ni kita statik lah. So lebih kurang macam tu saya beritahu, kita banyak penyelidikan tapi penyelidikan ni kalau tak digunakan pakai, so dia macam rugi lah. So itu yang kita kena pastikan penyelidikan kita ni digunakan pakai melalui pengkomersialan. Maksudnya ada value untuk NPOB dan terutama sekali untuk industri kita lah. Kalau Encik Fairuz sendiri, apa sectional banks yang orang kata bertahun ini Encik Fairuz? Okey dah, kalau ikut section yang kita ada dalam ICC ni, tentu sekali section pengkomersialan dan kita ada juga section harta intelek. Kenapa ada harta intelek? Sebab teknologi ataupun penyelidikan yang kita buat ni, sebenarnya kita juga ada protection. Kita daftarkan dengan MIPO. So maksudnya kalau kita buat sesuatu tu, sebahagian daripada kita punya inovasi ni, katakan dia punya patent, maksudnya diperakui lah ketulinan ataupun novelty dia tu. So kita ada session dan satu lagi tentulah kita ada session panggil perjanjian lah. Sebab apa-apa kita buat pengkomersialan dengan mana-mana pihak ni, sebenarnya kita ada perjanjian bertulis supaya kepentingan lah terutamanya dua pihak yang pengkomersialkan kita punya teknologi dan kita punya inventor ataupun NPOB pun dilindungi lah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kepada visi NPOB sendiri, kita inginkan NPOB dari setaraf ataupun sama level mendapat Nobel Laureate yang paling terrified. Jadi mungkin Encik Fairuz boleh kupas kenaan dengan setakat hari ini berapa banyak kita punya industri, kita punya teknologi yang telah dihasilkan NPOB, berapa banyak yang telah dikomersialkan dan berapa banyak yang sebenarnya jumlah yang masih lagi tersedia untuk kita komersialkan. Okay, so buat masa ni lah sehingga hari ni kita dah komersialkan 240 teknologi. Yang kita tengok ini memang nilai pasaran ni lah sekitar 5.9 bilion 240 teknologi ni. Tapi macam sebenarnya NPOB ni dah jalankan pelbagai kajian. Sebenarnya kita banyak teknologi yang ada, cuma sebahagian teknologi ni bila kita tengok dari segi perkembangan masa kadang-kadang mungkin dah tak relevan. So kita ada buat apa kita panggil program kekinian, kita punya teknologi yang boleh digunakan pakai di offer pada industri. Sekarang ni kita ada sekitar 300 lebih teknologi lah. Itu maksudnya untuk sektor buruan, tenhan dan dia semua lah. Macam Cik Syed ni, dia memang pegawai yang jaga untuk bahagian upstream ataupun huluan.
Kalau tanya cik saya ni, macam-macam teknologi dia boleh promote. Kita tak nak tanya. Kita nak tanya benda lain. Katanya dia merupakan pengurus satu program yang sangat penting macam saya cakap tadi. Pengurus program NPOB, TOT NPOB 2025. Jadi kita simpan dulu cik Syed. Baik. Tanya lagi. Cik Virus ni berkenaan dengan tadi cik Virus cakap pelbagai ada yang ratus yang telah pun dikomersialkan. Mungkin sepanjang kita nak komersialkan teknologi tu, ada cabaran-cabaran tertentu yang dihadapi NPOB. Mungkin Cik Virus boleh kongsikan. Okey, of course lah dalam kita buat apa pun ada cabaran. Tak adalah hidup ni tak ada cabaran langsung. Cuma kita boleh kata kita manage lah. Terutama sekali kalau kita buat teknologi ni, kita nak kenal pasti syarikat yang nak komersialkan. Dulu mungkin sebahagian daripada syarikat yang datang ataupun parti datang tu, kadang-kadang kita tak selidik dia. Mungkin syarikat tu tak ada dana ataupun financial yang cukup. So kita memang ada hadapilah masalah bila kita transfer teknologi, kita tengok syarikat tu tak bersedia. Itu cabaran. Tapi apa kita buat sekarang ni, kita pastikan kita in fact, kalau mungkin saya boleh terangkanlah dia punya kaedah kalau nak ambil teknologi di MPOB ni, of course mula-mula dia akan, sama ada dia boleh berhubung terus dengan kita, menyatakan dia hantar LOI for example. Tapi bila dalam discussion tu kita terangkan bahawa teknologi MPOB ni ada prosedur yang kita dah bangunkan, di mana sebarang pengurusan akan melalui komiti yang dianggoti oleh ahli lembaga lah, board, iaitu kita panggil JPP, Jatuhan Kuasa Perjanjian dan Pengomersialan. So dalam tu nanti dia akan disemak oleh kita punya komiti ni. Selepas komiti ni pula akan dihantar kepada untuk kelulusan akhirnya oleh kita punya menteri lah. Sebab aktiviti pengomersialan ni satu yang dipandang serius oleh kementerian sendiri juga. So hasratnya adalah teknologi tu pastikan boleh dikomersialkan. Syarikat tu pun kita dah buat penapisan, due diligence. So sekarang ni mana-mana syarikat yang datang ni, kita akan minta dia punya latar belakang, pendaftaran syarikat yang masih sah. Kemudian kita minta juga dia punya laporan kewangan. Sebab ni satu elemen penting, sebab saya beritahu ajar tadi, mungkin cabaran yang kita hadapi kalau dapat syarikat yang tak ada kemampuan. Kemudian kita syaratkan juga, contohnya lah ni sebagai contoh je ya, syarikat yang berminat untuk ambil teknologi baja terutamanya. So salah satu syarat dia mesti ada kilang baja dulu. Kalau dia tak ada pengalaman langsung, susah. Sebab ni menggunakan modal yang besar dan perlukan peralatan terutamanya. So kita dah siapkan satu macam SOP lah. So kita buat penilaian syarikat, kemudian kita berunding, kita nyatakan masa kita berunding dengan syarikat, apa expectation kita dan apa tanggungjawab syarikat tu sendiri. Ini dah dijelaskan dan kemudian dinyatakan dalam agreement. Maksudnya betul-betul ada hitam putih lah. So kalau kita dah buat ikut tusunan macam, insyaAllah kita punya aktiviti pengomersialan tu lebih lancar lah. Cabaran tu memang ada, tapi sebab kita dah buat tambah baik terutamanya dari segi prosedur. So sekarang nampak syarikat pun lagi satu sebab jelas. Kadang-kadang kita punya dekat dia expect lain daripada MPOB. Yang kita expect daripada syarikat tu lain. Macam tu lah. Dalam jika kita mencapture ataupun kita meminta teknologi itu kepada syarikat, mungkin ada peluang untuk industri kecil dan sederhana ini meneroka peluang pengkomersialan bersama NPOB. Okey, ikutkan kemudian teknologi ni ada yang canggih, yang sophisticated, yang perlukan dana besar. Tapi kita ada juga inovasi yang boleh dipakai oleh orang persorangan lah terutamanya, ataupun syarikat kecil, bersifat macam madani lah. Contohnya lah, nak buat aiskrim sawit, mungkin modal dia tak besar sebab katalah you ada modal lebih kurang, katalah you beli mesin tu dalam ataupun you sewa dengan kita punya vendor kan, mungkin dia punya cost dalam sekitar RM5,000 je, sebab raw material dia dalam RM2,000. Kemudian you sewa, kalau you beli mungkin dalam RM13,000. So RM15,000 tu sebenarnya pada saya mungkin dah berbaloi lah, pakej rahmah lah kiranya ni. Maksudnya tak adalah teknologi yang ingin memfokuskan kepada usahawan ataupun syarikat-syarikat besar. Juga kita berpeluang kepada IKS yang berada dekat luar sana ya. Jadi itu antara cabaran yang Cik Khairul cakap tadi lah. Jadi kita nak rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.
Okey, kita kembali dengan soalan seterusnya kepada Cik Fairuz lagi. Soalan demi soalan diasap. Oh, banyak pula ni. Baik, Cik Fairuz, kita nak tanya sikit lah berkenaan dengan kalau kita cakap pasal teknologi ni banyak pun telah dikomersialkan. Apakah pulangan dia kepada industri? Bagaimana dia membantu dari segi mengurangkan kos atau meningkatkan produktiviti itu sendiri? Okey, sebenarnya macam dalam industri lah, kalau you talking about katalah plantation plantation ni contohnya lah dia hadapi masalah tu ni macam penyakit. Okey, kalau penyakit ni katalah penyakit mungkin biasa orang dengar penyakit apa yang disebabkan oleh gaduh demak. Kan, kalau tak ada ubat memang boleh kata rugilah, pokok tu rosak. Memang habis lah. So ikutkan kita ada pelbagai lah. Kita sekarang ni kawalan penyakit ataupun perosak ni kita bangunkan yang bersifat lebih biologi lah, mesra alam. So kalau kita ikutkan, kalau katalah you tanya tadi apa nilai dia, mungkin pada saya nilai dia boleh mencegah kerosakan ataupun kehilangan hasil tu sendiri. So kalau ikutkan laporan yang katalah macam gaduh demak ni boleh ataupun ulat bungkus tu memang kerugian kalau kita tak kawal apa penyakit ni boleh berjuta-juta setahun. Dan untuk kalau pokok kecil tu memang tak ada pendapatan lah. Tapi kalau kita bagi contoh yang lain lah, contoh mungkin yang saya bagi mungkin katalah santan. Ni kita biasa dengar santan sawit. Sekarang apa negara kita ni, Malaysia ni sebenarnya bergantung pada import kelapa. So kalau semua kita ni suka makan masak lemak ni, saya tak tahulah Cik Syed suka ke tak kan. Tapi secara amnya orang Malaysia ni sukalah guna santan. Kalau ikut yang saya baca lah laporan daripada kita import kelapa ni lebih kurang dalam hampir 700 ke 600 juta setahun untuk import kelapa. Nilai dia lah. So kalau kita contohnya lah kita guna tadi santan sawit, at least kita boleh kurangkan kita punya penggunaan import kelapa. So itu satu penyambatan juga pada negara kita lah, tukaran asing. Kemudian untuk yang membuat mengkomersialkan teknologi, memang dapat pulangan lah. Macam you sekarang biasa tengok, saya tahu ajar biasa pernah minum cendol sawit. Kenapa orang pakai cendol sawit ni? Kenapa kapal sawit? Sebab satunya untuk peniaga tu, santan sawit ni dia tak mudah rosak. Lebih tahan. Lebih tahan. So at least orang meniaga cendol ni pun dia dah dapat manfaat. Dia dah untung. Masam ke? Itulah. Jadi dia boleh jimat. Lagi satu, maknanya macam santan sawit ni kata kebanyakan orang rakyat Malaysia ni memang cendol lah makan. So itu contoh lah, memberi pulangan lah sebenarnya. Tapi kalau kita nak ambil lagi contoh yang paling dekat sekarang ni kita buat, kita tahun lepas kita lancarkan minyak transformer. Minyak transformer ni bukanlah yang mungkin program transformer bukan Megatron tu bukan lah. Ni transformer pencawan elektrik. Okey, kalau sekarang ni secara amnya pencawan elektrik ni dia perlu satu minyak supaya dia sebenarnya salah satunya untuk cooling. Okey, kadang-kadang kita selalu dengar minyak septen jana kuasa ataupun pencawang ni terbakar. Sebab apa? Dia guna, asalnya dia guna minyak tu berdasarkan petroleum lah. Sekarang ni penyelidik kita dapati bila kita buat minyak transformer ni pada minyak sawit, berasaskan sawit lah, dia punya risiko kebakaran tu rendah. Sebab fire point atau flash point minyak sawit ni lebih tinggi. So dari segi tu katalah untuk kita bincang dengan TNB, so anggaran lah dia punya minyak transformer ni lebih kurang dia punya pasaran setahun lebih kurang 280 juta dolar tau. Ini bukan ringgit, ini seluruh dunia. So TNB sendiri pun dia memang terpaksa bergantung pada import. So kalau saya tahulah semua rakyat Malaysia ni rasanya semua ada akses kepada elektrik. So kalau kita sebenarnya, kenapa saya bagi contoh transformer ni, sebab nak relate dengan kehidupan semua orang. So penyelidikan PUB ini bukan setakat memberi manfaat pada industri, tapi pada keseluruhan rakyat Malaysia lah. Ada tackle lah ya untuk teknologi dinyatakan dari tu. Kebanyakan yang ada lah. In fact, macam katalah saya bagi contoh yang teknologi transformer tu, SAICAT ni dah tanda tangan dengan kita tahun lepas. Sekarang ni in fact kita bantu dia, kita buat perbincangan in fact dengan TNB.
In fact, saya pun sebenarnya dengan syarikat ni akan melawat nanti satu pembuat transformer untuk buat pembincangan macam mana kita boleh tukarkan semua transformer yang ada kat Malaysia ni pakai minyak sawit. Daripada transformer yang kecil 11 kilowatt sampai ke yang besar. Ini pecahan besar lah 33 kilowatt. Itu so kita lepas satu negara pakai pump base punya itulah kita punya hasrat. Bukan setakat kat Malaysia. Kalau boleh sampai kat mana ada elektrik, kat mana ada transformer, kat situ ada juga. Jangan sampai Cik Fairuz tukar jadi transformer sudah. Baik, kita berhenti dulu untuk tanya Cik Fairuz berkenaan dengan pengkomersialan teknologi ni. Kita nak berpindah pada program yang khusus kita adakan setiap tahun. Apakah kan? Waktu PKP pun kita buat juga Yes, betul. Kita buat NPOP, program pemindahan teknologi NPOP. Untuk kali ini kita katanya ada sesuatu yang lebih menarik bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-25 NPOP. Jadi mungkin Cik Syed Hazriq ingin melepas sedikit ataupun berkongsi sedikit lah berkenaan dengan TOT NPOP yang bakal kita laksanakan bila, kat mana, siapa yang kita target, and then apalah aktiviti menarik sempena dengan TOT NPOP 2020. Okey. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. First sekali terima kasihlah kepada Cik Ajar dan tim podcast Sawit ni yang sudi menjemput lah tim ICC untuk kita promo lah kita punya program TOT. Actually program TOT dinamakan Program Pemindahan Teknologi NPOP Sawit 2025. Okey, kita akan adakan TOT ni pada 19 Jun 2025 hari Khamis di Hotel Tinera Bangi. So untuk kali ni kita rasa bertuah lah kerana kita punya YBM Menteri Datuk Seri Johor Abdul Ghani telah mengesahkan kehadiran untuk hadir ke program TOT ni. So untuk kali ni perkongsian yang saya dapat nak kongsikan kepada you all semua. Kita ada 11 perkongsian teknologi baru penemuan hasil R&D NPOP yang akan dikongsikan oleh para penyelidik NPOP lah. Okey, merangkumi pelbagai sektor seperti bioteknologi, mekanisasi dan automasi, makanan dan makanan ternakan, produk-produk oleo. So itu yang antara yang menarik. So program kita ni berlangsung daripada pukul pagi sampai petang, 8.30 pagi hingga 5 petang, dan kemasukan penyertaan adalah secara percuma. Okay, setakat hari ni dah berapa ramai yang menyertai itu? Adakah dah penuh ke ataupun masih lagi kita mencari-cari, menunggu-nunggu peserta dekat luar sana untuk mendaftar? Kita masih lagi open ke ataupun kita dah tutup? Setakat ni kita masih open lagi kita punya pendaftaran, tapi kita ada cut off jumlah penyertaan. Setakat ni dah lebih kurang 300 lebih sikit. Kita target 500 orang peserta yang bertuah. Okay, first come first serve. Selagi kita masih open QR pendaftaran, kita encourage. Tapi buat masa ni kita looking for penyertaan daripada downstream lah, daripada industri pembuatan sabun dan makanan lah, buatan cookies, because of dalam teknologi yang kita akan kongsikan ada juga makanan seperti mayonis, vegan, pembuatan gula-gula berdasarkan sawit, and then itu antara teknologi tahun ni lah, tahun ni yang dilancarkan. Kita encourage lah. Jadi mungkin Cik Syed ataupun Cik Fairuz boleh kongsikan apa menariknya TOT kali ini, apakah antara teknologi? Mungkin kita tak boleh lah nak bagi tahu nama, mungkin kita nak sorok sikit. Bagi hint sikit-sikit lah, apa yang menarik yang dilancarkan tahun ni? Macam tadi lah Cik saya dah beritahu, tapi mungkin dia hint juga. Kalau sekarang ni orang guna AI. Sekarang ni trend. So sebenarnya kita pun dah adaptasi lah penggunaan AI. So kita ada satu penggunaan AI untuk kenal pasti tahap kematangan buah. Tahap kematangan buah. Ya, kalau nak tengok buah tu masak, you kena tengok. Kadang pokok tinggi makin jenuh jugalah, you kena dongak. Nak tengok warna dia. Lagi satu mungkin Cik Ajar pun, Cik saya pun tahu sebenarnya, kalau you pergi tuai sawit ni sebenarnya, you kena boleh kata pergi satu pokok ke satu pokok. Dan you belum tentu ada buah masak, you kena check. So kalau guna teknologi ni, dia kurangkan tenaga. Ada satu apps atau apa-apa, dia kenal pasti pokok mana yang ada buah. Jadi penuai tu pergi kat situ je lah. Ada detail, saya tak boleh lah cerita. Tak boleh, kita simpan-simpan lah. Nak tahu lebih datang lah. Siapa yang nak kena datang tu? Siapa target sasaran kita, Cik Syed? Okey, target sasaran kita lebih pada PMKS lah, perusahaan mikro kecil dan sederhana lah, yang bergerak dalam rantaian sawit. So kami menggalakkanlah mereka untuk hadir ke program ni.
Okey, selain tu saya tambah sikit. Tadi Cik Fairul ada ceritakan minyak minyak hidrolik lah untuk transformer punya Minyak transformer lah. jentera lah kan. So untuk kali ni juga kita ada memperkenalkan minyak hidrolik grade makanan berasaskan sawit. Tadi untuk mesin kan, ni sekarang untuk makanan pula. Kalau nak tahu lebih kena haji untuk this program lah. Okey. Saya nak tahu sikit lah. Okey, minyak hidrolik tadi. Betul. Biasanya minyak hidrolik ni kita pakai dekat kilang lah ya. Ya, Ini betul. untuk tujuan kilang makanan. Ya, betul. Kalau sebelum ni pakai minyak apa biasanya? Kalau bukan minyak daripada sawit. Sebenarnya sebelum ni dia pakai berasaskan petroleum. Petroleum. Kadang-kadang bukan apa, kita takut resiko Contamination ke? Contamination lah. Dari satu pencemaran. sekarang ni, kalau syarat lah, saya rasa Kementerian Kesihatan pun letakkan syarat kalau kilang makanan tu preferably semua yang boleh katakan food grade punya material. Food grade. So tahun lepas juga kita buat grease makanan kan. So sebenarnya nanti dalam industri makanan ni boleh gunalah. Tapi daripada kita juga sebenarnya penggunaan bahan-bahan macam berasaskan sawit ni dia juga memberi solusi kepada industri sebab kita ada masalah contamination panggil moshmoa lah. Ini biasanya daripada produk berasaskan petroleum. So kalau guna yang macam saya tadi hidrolik dalam kilang tu, at least risiko contamination dalam minyak sawit ni makin rendah lah. Dapat dikurangkan. Jadi saya dengar untuk TOT tu sendiri macam-macam aktiviti menarik, macam ada macam food tasting. Siapa yang datang boleh rasa makanan palm base. Siapa yang datang boleh try kita punya produk-produk orang cakap produk untuk penjagaan diri, produk kecantikan berasaskan sawit. Jadi mungkin Cik saya boleh ceritakan sikit apa antara benda-benda yang ataupun ada kios-kios tertentu yang kita adakan sepanjang TOT itu. Okey, Cik Ajak, untuk kali ni TOT memang kita berlainan lah dengan TOT sebelum ni. Because of tahun ni MPOB menyambut sambutan 25 tahun iaitu sambutan Jubli Perak MPOB. So untuk kali ni kita ada lebih kurang daripada 50 teknologi yang akan dipamerkan. Okey, itu teknologi yang daripada 2020 Tahun 2000 hingga tahun 2024. So kita berbeza lah dengan tahun yang sebelum ni. Dan selain itu juga kepada pengunjung juga yang ladies boleh menggunakan lah, kita ada demo solekan untuk tu lah. Ada mua yang dipanggil khas untuk tujuan demonstrasi. Kita akan transform lah dia gunakan bahan solekan berasaskan Kita boleh transform lah. Bukan. So kita akan panggil expert untuk solekan. Yang untuk menata rias model kita. Okey, selain tu kita juga ada pameran jentera. Pameran jentera yang terkini lah, yang akan dipamerkan oleh kita punya penyelidik lah. Yang tu dekat bahagian luar dewan bahagian luar foyer baru tu lah. Dan bawah lebih kurang 5 ke 6 jentera terkini yang boleh kita tengok lah. Berapa banyak kalau boleh Cik saya kongsikan untuk pameran jentera tu berapa banyak? Dia daripada company luar ke atau daripada DOB sendiri? Daripada DOB sendiri. Kita punya penyelidik kita akan pamerkan lebih kurang 6 kalau tak silap saya. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut kena daftar dan datang. Saya nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan atau cara program tu sendiri. Daripada pagi kita ada apa? Pagi kita mulakan dengan apa sampai hujungnya, sebab katanya di hujung-hujung tu ada manisnya. Okey. So sikit saya kongsikan untuk pendaftaran kita pada 11 pagi, 8.30 pagi, dan kita akan mulakan dengan perkongsian. Tadi saya cakap tadi 11 teknologi baru hasil penyelidik kami. Kita akan buat perkongsian lah maklumat. Okey, daripada pelbagai kluster yang saya cakap tadi, bioteknologi, automasi, jentera, makanan dan produk makanan, oleo dan kosmetik. So and then kita juga ada pelancaran 2 produk. Okey, 2 produk iaitu produk baja dan produk biskut cookies lah. Okay. So kita ada pertukaran juga MOU di antara pemain industri, dan kita juga pertukaran penyerahan LOI di antara pemain industri juga. So selepas tu sebelah petangnya kita ada sesi business talk lah, bicara usahawan lah. Okay. Bicara usahawan ni pun I think kalau kepada peserta PMKS ni amat penting, sebab di situ kita akan kongsikan a few tips lah, and then kita akan kongsikan juga tips berkenaan dengan apa kalau boleh Cik saya kongsi. Kita akan kongsikan kita akan kongsikan tips lebih kepada dana kerajaan yang disediakan oleh pihak kerajaan lah. Okey, daripada Maida ni akan bercakap lebih kepada topik insentif cukai bagi pengomersialan R&D. Dan juga daripada kita akan jemput Malaysia Green Technology and Climate Change Corporation akan bercakap tentang insentif pengkomersialan teknologi hijau. So kat situ
peserta PMKS sepatutnya kena hadir dan grab that opportunity. Maksudnya mereka ni dibuka peluang lah untuk mungkin untuk memohon dana daripada kedua-dua organisasi tersebut lah. Jadi kita berhenti rehat seketika. Kita nak stop dulu kat situ. Lepas ni baru kita cerita yang hujung yang manis tu Cik Syed. Jadi kita kembali selepas ini. Okay, baik, kita sambung lagi soalan kita kepada Cik Syed. Cik Syed mungkin tadi tak habis katanya berkenaan dengan atau cara program itu sendiri. Betul. Sepanjang dengan TOT NPOB 2025. Jadi di sebelah petang, selepas daripada sesi perkongsian bersama dengan organisasi yang Cik Syed cakap tadi, mungkin ada apa lagi untuk sesi petang? Kita nak menarik orang dekat luar sana sebenarnya. Sesi petang ni sebenarnya juga menarik. Sesi pagi kita ada lebih kepada perkongsian mengenai teknologi-teknologi NPOB. Sesi petang adalah kepada anda semua yang ingin meneroka peluang perniagaan bersama dengan NPOB. Jadi mungkin Cik Syed boleh huraikan sedikit berkenaan dengan apakah sesi lain yang menarik mungkin untuk kita jadikan sebagai gula kepada mereka dekat luar sana untuk hadir ke TOT NPOB. Okey, terima kasih Cik Hajar. So, saya tambah sikit tadi. Saya tak habis terangkanlah. Untuk sesi petang juga, kita ada dipanggil sesi lunch and talk lah. Okey, lunch and talk adalah ada satu sesi lebih kurang 20 minit. Dan satu syarikat dia akan berkongsikan berkenaan ESG lah, topik ESG. So topik ESG tu I think amat penting juga kepada semua penggiat industri untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Okey, kenapa dia penting? Okey, ESG ni adalah suatu amalan lah yang diguna pakai oleh setiap syarikat, adalah keperluan lah yang wajib dipatuhi. So kalau penggunaan ESG ni kepada syarikat, satu produk tu mungkin dia punya demand akan lebih tinggi lah. Okay? Dia bukan apa, sebab macam Cik saya beritahu sekarang ni kan orang dah concern pasal alam sekitar. Betul, kemampanan. So macam kita, yalah mungkin Cik saya dah hint tadi, sebenarnya kita dah buat banyak baja, tapi baja kali ni beza ni dia ada ESG. Produk tu memang dia dah dia punya sourcing tu mampan, kemudian bertanggungjawab, and then lagi satu G tu governance, maksudnya dia lebih telus lah. Dia punya tu. So yang tu Cik saya tadi cakap kenapa ESG tu penting lah. Pentinglah dikongsikan. So selain tu kita ada apa? Okey, selain kita back to track. Back to track kita untuk sebelah petang, untuk makluman, kita akan sediakan cabutan bertuah. Itu yang menarik tu. Ini untuk menarik lah kita punya peserta untuk hadir. So kita sediakan lebih kurang 10 hadiah. 4 adalah yang grand. Hadiah utama ada. Hadiah utama saya tak dapat reveal dulu. Katanya besar-besar. Besar bas. Yang penting tak lah saya gurau lagi. Yang penting hadiah tu besar dan tak boleh dibawa balik dari peserta pun. Sebab kalau tuan-tuan dan perempuan hadir kan, tuan-tuan dan perempuan dekat luar sana, perempuan hadir, just daftar, kita akan sediakan pada pagi sampai ke petang, semua ditanggung oleh pihak penganjur lah. Ada sesi macam teh tarik. Macam sebelum ni kan katanya tahun sebelum ni kita memang ada sesi teh tarik tau. Jadi untuk kali ni ada ke Cik Syed? Okey, sebenarnya sesi buat bicara perniagaan tu adalah sesi teh tarik lah. Tapi kita itu sebelah petang lah. Ya, sebelah petang. Kita dengan secara santai, ada 2 perkongsian daripada agensi kerajaan ni. So top PMKS boleh dengar, duduk dan kita dengar dan bertanya soalan juga dengan pegawai yang itulah daripada jemputan kita lah. Dia punya jemputan panel. Jemputan panel. Okey. Baik, mungkin untuk peserta yang hadir di TOT NPOB 2025 ini, mungkin kita boleh war-warkan, kita boleh jemput mereka datang. Tapi betul, mungkin mereka ingin tahu apakah take home message ataupun apakah manfaat daripada penyertaan mereka ke TOT NPOB 2025 ni. Mungkin something yang diorang boleh bawa balik untuk kongsikan dengan orang lain juga. Okey. So apa yang peserta akan dapat daripada program ni, pada saya punya pandangan adalah penemuan teknologi baru hasil pendidikan NPOB itu sendiri. Di pelbagai sektor, daripada sektor huluan, pertengahan dan hiliran. So semua rantaian pemain industri akan mengetahui update lah terkini hasil pendidikan tu. Yalah, mungkin selama ni orang duk tanya-tanya NPOB buat research, NPOB buat teknologi, tapi tak pernah tahu pun apalah yang NPOB hasilkan selama ni. Inilah masanya, inilah peluangnya untuk anda dekat luar sana datang ke TOT NPOB di Tenera di Tenera Hotel kali ini untuk lihat sendiri dengan mata anda apakah teknologi yang kita bentangkan, yang kita perlihatkan kepada mereka. Tapi tak semua yang kita bawa, betul? Ya, betul.
Jadi yang kita bawa untuk kali ni katanya dah 650 ya. 50 teknologi daripada tahun 2000 hingga ke 2024. Itu teknologi yang telah diformulasikan lah dan ada juga takers yang telah ambil. Tapi kita pamerkan juga. Dia ada 2 section, satu pameran untuk boost teknologi baru dan sebelah section lagi adalah section pameran untuk lebih kurang 50 teknologi teknologi lama lah. So teknologi lama yang kita angkat balik yang boleh dikomersialkan oleh semua pemain industri yang memberi nilai rantaian. I think Cik Fairuz cakap tadi lebih kurang 5.9 bilion. Itulah Okay, opportunity yang PMKS boleh grab lah. Okay, itu Okay. Baik, mungkin saya dah tak ada soalan berkenaan dengan TOT itu sendiri. Okay. Saya nak tanya kepada Cik Fairuz sendiri. Mungkin Cik Fairuz boleh rungkaikan sedikit, ada pesanan dekat luar sana berkenaan dengan pengkomersialan teknologi sendiri. Bagaimana orang dekat luar sana mungkin selama ni mengintai peluang perniagaan. Kalau tak ada TOT MPOB 2025 ni, mungkin effort sendiri untuk mereka approach MPOB bagaimana? Okay, first lah. Kalau siapa-siapa lah saya ingat, kalau rasa nak kaya boleh datang. Sebab ni untuk peluang niaga dia sebenarnya. Dia saya take it simple lah untuk semua orang kan. Ni kalau ni kita tak buat skim cepat kaya, tapi skim ni boleh kaya lah. Sebab apa? You komersialkan teknologi MPOB. So first, iaitu yang peluang kita ada, and then sebenarnya untuk semua orang lah, sebenarnya teknologi yang ada di buat oleh MPOB ni, dia bukan setakat untuk kat Malaysia. Dia boleh pergi global. Itu yang penting. Maksudnya kalau you komersialkan teknologi ni, jangan risau, peluang pasaran tu besar. Tadi kita bagi contoh minyak transformer kan. Bukan elektrik, bukan dekat Malaysia je, semua negara yang lain pun ada. So take home message dia, teknologi yang ada boleh memberi peluang perniagaan memang disediakan waktu TOT ni. Dan lagi satu, jangan risau, teknologi itu memang dibangunkan melalui proses penyelidikan yang rapi lah. Dan dia ada ada jaminan dia punya patent ataupun IP lah, intellectual property. Jadi saya juga pernah ditanya, Cik Fairuz, saya nak tanya Cik Fairuz balik lah. Apakah teknologi MPOB ni boleh diambil oleh syarikat-syarikat di luar negara, ataupun kita hanya buka peluang ni pada usahawan tempatan sahaja? Kita lah, sebab MPOB pun nama Malaysian. So untuk Malaysia lah keutamaan kita. Tapi ada juga teknologi kita sebenarnya dah digunakan di negara luar. Maksudnya syarikat tu mungkin dia ditubuhkan di Malaysia, tapi membawa juga teknologi di negara lain. Contohnya mungkin pernah dulu kita cakap pasal biodiesel. Kita kilang biodiesel kita yang menggunakan teknologi PUB ada bukan setakat di Malaysia, di Korea, di Thailand dan beberapa negara lain lah. Kemudian kalau kita sebut tentang satu produk ni, minyak dulu kita panggil smart balance oil. Teknologi itu sebenarnya dikomersialkan di luar negara, di Amerika Syarikat. Tapi kita prioriti kalau boleh, keutamaan kita polisi kerajaan ni, biar teknologi kita manfaat pada Malaysia dulu lah. Jadi okey, tu soalan sebelum last saya nak tanya Cik Syed mungkin boleh. Okey, kalau sebelum ni ramai yang tahu TOT MPOB ni berbayar. Tapi untuk 2 tahun 3 tahun kebelakangan ni kita buka peluang ni secara percuma kepada orang luar sana. Mungkin ada justifikasi tersendiri MPOB kenapa peluang ni dibuka kepada orang ramai? Maksudnya secara percuma, bukan lagi seperti mana sebelum ni siapa nak datang ke TOT perlu ada yuran yang dikenakan. Jadi untuk kali ni kita bagi percuma je untuk mereka yang ingin tahu ataupun ingin teroka peluang perniagaan. Okey, Cik Ajar, untuk makluman kita first kali berterima kasihlah pada pihak pengurusan MPOB yang tidak bersetuju untuk tidak mengenakan sebarang cas, dan juga untuk program TOT kali ini kita disokong oleh penaja-penaja kita dalam rantai industri sawit yang membuat tajaan, dan kita mampu mengendalikan dan mengajukan program ini secara percuma. Itu yang untungnya berbeza dengan program-program lain. Susah nak dapat program di hotel FOC. Ni cuma datang bawa badan, dia pagi ada minum pagi, makan tengah ada makan petang free, dan you all balik take message tadi, ada peluang perniagaan yang boleh grab. So actually macam Cik Fairuz cakap tadi, teknologi MPOB adalah proven. Kita telah menang pelbagai anugerah di peringkat antarabangsa dan peringkat Malaysia, dan mengatakan teknologi MPOB ni betul proven lah. Okay, last lah Cik Syed, promote sikit dekat orang luar sana. Datang ke mana, bila, dan bawa siapa ke apa mungkin. Okey, kepada semua yang menyaksikan podcast ni, saya sebagai pihak urus setia daripada MPOB
mengalu-alukan semua yang pemain PMKS untuk hadir ataupun orang awam untuk hadir ke program TOT kita pada 19 Jun nanti hari Khamis. So untuk mendaftar cepat-cepat, okey, sebelum ditutup. Pendaftaran ditutup. Okey, tapi tak apa, kalau ditutup mungkin kita boleh encourage kepada peserta untuk hadir sebelah petang pukul 2.30. So kita akan open untuk program 2.30 petang tu untuk semua PMKS boleh tahulah pelbagai insentif yang disediakan oleh pihak kerajaan. Itu je lah, saya menggalakkanlah mereka untuk hadir. Siapa yang datang petang tu boleh dapat cabutan bertuah nanti. Cabutan bertuah. Mereka akan dapat juga door gift yang akan disediakan. Itu saya rahsia dulu. Rahsia dulu. Yang penting pasti ada sesuatu untuk dia bawa pulang. Pasti ada sesuatu boleh bawa balik. Tak rugi untuk hadir pada program TOT kita. Kira balik modal lah. Balik modal. Berbaloi-baloi ya. Saya ingat bukan balik modal ni untung. Confirm untung kan. Confirm untung. Cuma mungkin ada sepatah dua kata sebelum kita tutup untuk podcast kita kali ini bersama dengan Pusat Pengkomersialan Inovasi MPLP ni. Yalah, apa saya nak cakap, kalau macam saya cakap lah ni, lubuk ataupun peluang buat bisnes ni dah tersedia. Memang tersedia. Depan So mata. tak payah tunggu lama-lama lah. Mulakan langkah anda. Bukanlah kita nak ulang apa macam mana, tapi ni pada saya lah salah satu peluang. Lagi satu lah, terutamanya untuk ialah orang yang tak sedar bahawa perniagaan berasaskan teknologi sawit ni memang menguntungkan. Menguntungkan. Okey, baik. Terima kasih Cik Feiruz, terima kasih Cik Syed Muhammad Hazri atas kesudian menjadi tetamu kita hari ini, dan saya kira itu adalah soalan terakhir daripada saya kepada kedua-dua panel saya hari ini. Dan bagi mereka dekat luar sana, jangan lupa temu janji kita. Kita bertemu di TOT MPLP 2025 di Tenenor Hotel 19 Jun ini, Khamis, daripada pagi 8.30 pagi sehinggalah ke 5 petang. Pelbagai sesi menarik disediakan, dan untuk anda yang mungkin berkelapangan ke yang tak berkelapangan pun sila datang, sebab sebelah petang tu kita ada cabutan bertuah. Betul. Yang besar-besar gerabak semua kita bagi free sahaja. Okey. Baik, untuk itu setakat ini sahaja podcast kita untuk kali ini. Kita bertemu lagi untuk sesi podcast yang akan datang untuk siri ke-8. Sekian sahaja daripada saya, Nur Hajar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.